Okey, alhamdulillah guys. Kalau kau dapat tengok ni, yang beratur ni, dia orang ni sedang menunggu nak masuk dan nak melihat ini. Dalam tu ada satu ruang macam umpamanya gua, belahan batu tu, yang mana di sinilah tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rehat ketika perang Uhud, ketika baginda umat muslimin diserang handak depan dan belakang dan Rasulullah cedera. Jadi para sahabat bawa Rasulullah untuk rehat kat sini. Daripada perang Uhud, dia ni Bukit Uhud, dia bawa Rasulullah datang ke sini untuk rehat. So dekat sini ni lah. Jadi inilah suasana yang kita panggil Sheikh Buljirah. Dekat dalam tu ada belahan batu seumpamanya gua yang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rehat ketika perang Uhud. Ramai orang beratur nak pergi ziarah tempat ni. Dan dekat belakang tu ada Masjid Al-Fajr.